KPM tidak menunggu lama selepas pengumuman tersebut dan telah memulakan proses perolehan dengan segera yang seterusnya membawa kepada pelaksanaan pemasangan CCTV bermula 13 Oktober 2025. Tindakan ini mencerminkan komitmen tinggi KPM dalam memastikan keselamatan murid dan warga sekolah diberikan keutamaan. Sehingga kini, sebanyak 149 daripada 200 buah sekolah telah selesai dipasang CCTV, menjadikan pencapaian kini 75%. Daripada konteks penentuan lokasi pemasangan CCTV, KPM menitikberatkan keseimbangan antara keselamatan murid dan juga privasi berdasarkan khidmat nasihat daripada CGSO. Justru CCTV akan dipasang di ruang awam yang strategik seperti laluan utama asrama, termasuk pintu masuk dan keluar, kawasan dangga dan koridor, dewan makan, bilik prep, bilik seterika serta kawasan persekitaran blok asrama yang terpencil. Pada masa yang sama, KPM ingin menegaskan bahawa CCTV tidak akan dipasang di bilik tidur, tandas ataupun ruang persalinan kerana ia boleh mendedahkan aib pelajar dan melanggar prinsip hak asasi serta privasi. Sebagai langkah tambahan, pengawasan di ruang tersebut akan diperkukuhkan melalui rondaan warden secara berjadual. Dilindungi. Sebagai contoh, siapa yang boleh akses kepada rakaman, dalam tempoh berapa lama rakaman disimpan, dan adakah berlaku pemadaman ataupun pemusnahan secara konsisten. Akhir sekali, Yang Hormat, soalan ini telah pun ditanya tapi tak dijawab. Kerajaan telah bagi peruntukan 9 juta lebih untuk pasang lencana. Tetapi untuk CCTV hanya 3 juta lebih. Apakah Yang Hormat memikirkan bahawa lebih banyak lagi sekolah yang memerlukan CCTV, dan apakah kita patut belanja lebih? Kerana kita boleh belanja untuk lencana 9 juta, mengapa kita tak boleh belanja lebih sedikit untuk CCTV yang merupakan punca kepada kemasalahan yang berlaku sekarang? Okey, terima kasih. Terima kasih soalan tambahan daripada Yang Berhormat Arau. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Berkenaan dengan langkah-langkah bagaimana kita melindungi privasi anak-anak kita dan bagaimana akses rakaman itu dapat disimpan dan juga siapa yang boleh ada akses. Untuk makluman ahli yang berhormat, rakaman seperti yang disediakan ataupun rakaman CCTV ini, kita akan menyimpan dengan spesifikasi yang sedia ada, boleh menyimpan sekurang-kurangnya 30 hari rakaman dan juga dengan spesifikasi yang telah pun ditentukan. Dan berkenaan dengan penggunaan dan dari segi sama ada dari segi pembekalan, pemasangan ataupun akses dan pentadbiran pengoperasian keseluruhan CCTV ini, kesemua